Mereka duduk main kat bawah ni. Dia kata macam-macam kat saya. Dia kata apa? Dia kata, hang tak faham Hang parit gila tak faham. Pasal dia kata, apa kena-mengena dengan permintaan Menteri Besar 200 juta dengan PM umum 1 bilion. Tak ada kena-mengena, dia kata. Lalu saya jawab macam ni. Daripada awal. Tapi hak saya jawab tu dia tak boh. Saya kata, tak ada topik di bawah pemberian federal kepada negeri ni, tajuk dia apabila Sanusi minta. Tak ada. Tajuk tu tak ada. Kepala tu tak ada. Kepala Sanusi tu tak ada? Tak ada. Kepala dia ada 5 tu. Macam kita duk faham selalu. Satu, semua orang duk faham adalah pemberian per kapita. Bilang jumlah penduduk, dapat satu formula, bagi. Yang kedua, mari segi ukur jalan. Berapa panjang, dapat formula, beri satu. Yang ketiga, tahap. Tahap ni lah yang diberi ni. Tahap keupayaan ekonomi, kedudukan ekonomi, tahap infrastruktur, dan juga tahap kebajikan ataupun orang kata apa, kesejahteraan kehidupan. Tahap. Tahap ni yang sekarang bagi melalui tahap ni. Lepas tu satu lagi adalah melalui warisan dan satu lagi projek bersama. 5 topik ni tu. Tak ada kata topik kepala tu tak ada apabila MB minta. Tak ada tu. Ini jadi masalahnya bila tak ada kepala dia nak paksa suruh buh kepala. Jadi, tahu pula kalau nak buh kepala tak betul, nak buh kepala macam mana? Kerajaan akan memberikan dalam peruntukan-peruntukan yang ada portion dia. Kepala dalam peruntukan perundangan, perlembagaan dan sebagainya. Jadi, kita gunakanlah yang tu. Jadi, gunakan yang sebaik-baiknya apa yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan. Macam 1 bilion ni. Dia tidak direct kepada kerajaan negeri, tetapi manfaatnya akan diperoleh oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri apabila hasil padi itu meningkat, taraf hidup petani juga akan meningkat. Bila taraf hidup petani akan meningkat, beban kerajaan untuk nak membantu kerajaan negeri ni, dia makin kurang lah. Jadi, kesan yang akan diperolehi oleh kerajaan negeri tak berapa berusaha sungguh-sungguh nak cari sumber lain daripada duk fikir hanya cukai hasil, fikir tanah, premium tanah dan sebagainya. Hanya fikir begitu ya. Maknanya bukan dia fikir bila tanah itu kita buat industri, lalu kerajaan negeri akan dapat hasil daripada industri. Tak. Dia hanya fikirnya lah premium lah. Cukai tanah itu saja. Bukan industri itu dibangun oleh pihak kerajaan. Dia hanya akan menyerahkan kepada pihak swasta. Maknanya dia duk fikir itu saya duit daripada situ. Dia kena fikir hari ini ialah bagaimana untuk dia nak menjana keuangan dengan situasi yang ada ini untuk membawa pulangan wang yang lebih banyak kepada kerajaan negeri. Maknanya daripada apa yang saya sebutkan tadi, bila Pelan Malaysia beri 41 juta, dia kena fikir macam mana 41 juta boleh beranak jadi 200 juta. Itu sepatutnya duit boleh beranak duit. Ini yang harus difikir oleh pemimpin yang hebat. Saya mempunyai pandangan yang sama macam Datuk. Kalau betul-betul kita ikhlas lah, dia ada satu perkataan reciprocal, maknanya timbal balas. Timbal balasnya kita nak minta, Pelan Malaysia minta apa? Pelan Malaysia minta gazet. Sebab itulah jaminan supaya apabila gazet tak boleh ubah syarat dah. Baru layak untuk menerima pampasan. Jadi saya, cadangan saya lah, MB ke siapa-siapa, gazet dulu. Ambil 41 juta. Dengan 41 juta tu, alhamdulillah pada masa yang sama, PMX bagi 1 bilion dulu, bina infra, taraf kehidupan peladang naik, yield naik, bertambah hasil, dan selepas ni insya-Allah akan ada lagi juta-juta, bilion-bilion yang telah dicadang peruntukan oleh Perdana Menteri. Jadi saya kira itu yang sewajar dan itu yang sepatutnya saya rasa.